Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyid Fariha, hos Panglima TV anda untuk hari ini. Saya berada di Kejohanan Olahraga MSSD kali ke-56 tahun 2026 bertempat di Stadium Tunku Abdul Rahman, Paroi. Jom saksikan. Sekarang berlangsungnya acara 100 meter P12. Sekarang bersama saya Nurzain Insyirah berserta 100 meter P12. Pernah tak rasa malas atau penat nak pergi latihan sukan? Mestilah ada, tapi saya lawan rasa malas saya untuk mengejar cita-cita saya. Terima kasih. Sekarang bersama saya Cikgu Tok Ho Lai dari SJKC Seng Hua PD. Apakah cabaran terbesar Cikgu apabila melatih murid yang masih kecil? Cabaran yang saya tempuh adalah murid masih tidak mahir dalam pelbagai teknik. Itulah cabaran saya. Saya memerlukan masa untuk mengajar mereka. Terima kasih. Sekarang bersama saya Akil, Catherine dan Anjusun bagi peserta 100 meter. Macam mana awak bahagikan masa antara belajar dan latihan sukan? So pagi saya sekolah. Lepas tu petang kita praktis. Uish, lajunya diorang. Itu saja liputan kita pada hari ini. Panglima TV, jadikan hari anda berinformasi. Piu!